الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويله. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويله. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنورك شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم افتح علينا فتوح العارفين، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد. Kitab Bidayatul Hidayah karangan Al-Allamah Tuan Syekh Muhammad Zain bin Al-Faqih Jalaluddin rahimahullahu ta'ala. Kita sambung pada malam ini pada siri yang kedua bagi kitab ini, pada halaman muka yang keempat. Pada halaman muka yang keempat, pada kata wa ba'du bagi kitab Rumi. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa bi'ulumina fid daraini amin. Wa ba'du fayaqulul abdul fakirul hakirul faniyu Muhammad Zain bin al-Faqih Jalaluddin Asy-Syafi'iyyu Al-Ashiyyu satarallahu uyubahu wa ghafara zunubahu. Katanya pengarang rahimahullahu ta'ala, dan adapun kemudian daripada itu, kemudian daripada mana? Kemudian daripada pengarang kita pada muka surat yang ketiga bagi kitab Rumi, selepas daripada pengarang kita memulai kitabnya dengan Bismillahirrahmanirrahim, wa bihi nasta'in, alhamdulillahillazi dalla biwujudihi jami'ul kainat, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil mursali bil ayatil wadihat, wa ala alihi wa ashabihi wa
wattabi'ina lahum fil a'malis salihati ila yaumiddin. Selepas daripada tu, tu kata kemudian daripada itu tu, selepas daripada ucapan basmalah, hamdalah dan juga selawat dan salam kepada Rasulullah dan juga ahli keluarga Rasul dan sahabat-sahabat sekalian. Jadi selepas daripada tu, katanya pengarang rahimahullahu ta'ala, wa ba'du, asalnya wa ba'du ni ayahanda, asalnya perkataan dia adalah amma ba'du. Jadi perkataan amma ba'du ataupun wa ba'du ini adalah merupakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana dalam ceramah ataupun tazkirah yang disampaikan oleh Rasulullah apabila selepas daripada nak cerita satu-satu perkara, nak berpindah daripada satu tajuk kepada tajuk, satu uslub kepada uslub yang lain, maka diguna pakai perkataan amma ba'du. Ni bukan style lah. Bukan kata passion dia, passion orang mengarang ni ada perkataan amma ba'du. Tak, bukan passion, bukan style, tidak. Tapi ini adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kata ulama, yang mula-mula bertutur dengan perkataan amma ba'du ini adalah Nabi Daud alaihi salam. Tu amma ba'du yang diterjemahkan dengan adapun kemudian daripada itu. Jadi adapun kemudian daripada itu, maka lagi akan berkata hamba yang fakir. Hamba yang fakir, fakir maksudnya di sini bukan fakir tak ada harta ni. Fakir di sini dengan maknanya yang sangat berhajat kepada rahmat dan juga keampunan daripada Allah. Itu makna al-fakir, yang berhajat kepada rahmat dan juga keampunan daripada Allah. Kerana kita ni banyak buat kesalahan-kesalahannya, banyak buat benda-benda yang Allah Ta'ala larang benda tu, tiba-tiba kita buat. Sebab apa? Sebab kita manusia ni tak lepas daripada melakukan kesalahan. Nabi SAW bersabda, tiap-tiap daripada anak Adam tu ada melakukan kesalahan, ada buat salah. Walau bagaimanapun manusia tu ada buat salah kepada Allah, tapi dia bertaubat kepada Allah, itulah orang yang sebaik-baik daripada kalangan hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita ni mengharapkan sangat kepada rahmat dan keampunan daripada Allah. Itu nama dia Al-Fakir. Jadi selagi akan berkata hamba yang fakir, yang hina, kita ni pula sifat dia hina. Hakikat kita manusia, hakikat tiap-tiap diri kita nama manusia ni hina. Sebab apa dikatakan kita hina? Kerana asal kejadian kita lain daripada mereka-mereka yang dikecualikan seperti Nabi Adam alaihi salam, selain daripada Nabi Isa alaihi salam. Maka kita ni semua hakikat diri manusia ni hina, kerana kita dijadikan daripada air mani, setitik air mani
yang busuk. Hina benda tu, hina. Benda kotor. Benda cemar. Tu asal kita. Daripada benda yang cemar, yang kotor. Makna kata air mani ni kalau diletakkan di tepi kita ni, tang-tang duduk tengah-tengah makan, oh pakak kira lari selalu dah daripada tempat tu. Nak cerita kata benda cemar, benda jijik. Tapi tu asal kejadian kita manusia. Kemudian keluar pula daripada mana? Oh, daripada muncung hak paling kecil sekali. Tapi berharga dia. Berharga. Tapi keluar tu daripada mana saluran dia? Oh, keluar daripada muncung yang keluarnya najis. Oh, mari daripada situlah kita semua manusia ni. Kemudian keluar kita hidup di atas dunia. Boleh berkelip mata, boleh hirup udara nafas demi nafas. Sekarang ni pula kita pun sedang menanggung najis. Tahik penuh dalam perut kita. Jadinya kita duk jaga tahik ada dalam perut. Manakala mati pula, jadi bangkai yang busuk. Kalau tidak ditanam dengan segera, baunya lebih busuk daripada busuknya bau binatang yang mati, yang bangkai. Itulah hakikat diri kita manusia, hina. Inilah hak disebutkan dalam kitab kita ni. Selagi akan berkata hamba yang fakir, yang hina, lagi fana, lagi binasa, lagi kita ni semua akan mati. Iaitulah siapakah hamba yang fakir, yang hina, lagi fana tu? Iaitu Muhammad Zain, anak kepada Tuan Faqih Jalaluddin Asy-Syafi'i mazhabnya. Nama pengarang kita sebagaimana yang telah kita cerita pada bulan lalu, namanya ialah Muhammad Zain bin Faqih Jalaluddin, yang mana beliau ni merupakan guru kepada Syekh Abdul Samad Al-Falimbani, tuan bagi kitab Hidayatus Salikin, ulama masyhur. Mengaji kitab Bidayatul Hidayah dalam bab tasawuf bagi Imam Ghazali, jodoh dia Bidayatul Hidayah juga. Maka hak dalam bahasa Melayu Bidayatul Hidayah ni ialah Hidayatus Salikin. Cuma Bidayatul Hidayah asalnya Arab, kitab Arab, tulisan Arab, karangan Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, bukan orang Jawi, bukan orang Melayu. Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala orang Arab. Makna kata dia tak ingat dah orang apa dia ni, tapi bukan orang Melayu. Bukan orang Melayu. Jadi kitab Bidayatul Hidayah tu asalnya kitab Arab, cuma ada diterjemah dalam bahasa Melayu kita sekarang. Tapi hak kitab Bidayatul Hidayah Imam Ghazali ni juga kitab Hidayatus Salikin. Sama saja. Dalam kitab Hidayatus Salikin, kebanyakannya mengambil daripada kitab Bidayatul Hidayah bagi Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala. Siapa pengarang dia bagi kitab Hidayatus Salikin? Iaitulah Syekh Abdul Samad Al-Falimbani. Ni ulama masyhur. Masyhur sangat nama dia. Jadi ni tuan kitab kita ni, hak Bidayatul Hidayah, hak versi tauhid ni, hak ni guru dia
Syekh Daud rahimahullahu ta'ala, pengarang kitab Muniyatul Musalli, Syekh Daud. Sini pun rasanya ada ustaz baca. Guru dia siapa? Ini guru dia. Jadi Syekh Daud tu ulama besar, alim. Ni guru dia. Hak kita duk mengaji, nak belajar, nak muzakarah ni, dalam siri-siri hak akan datang kitab nama Bidayatul Hidayah ni, guru bagi Syekh Daud rahimahullahu ta'ala, guru kepada Syekh Abdul Samad Al-Falimbani. Siapa nama dia tadi? Namanya ialah Muhammad Zain. Kenal nama tu? Ingat nama dia. Siapa pengarang dia, pengarang kitab kita ni. Jadi nama dia Muhammad Zain. Mazhab Syafi'i. Aceh negerinya, negeri bagi Muhammad Zain ni. Dia asal daripada Aceh. Daripada kampung Calong di Aceh sana, Indonesia. Dia ni guru yang mengajar di Masjidil Haram. Lalu tu doa sikit. Ni anak murid dia lah hak tulis ni. Anak murid dia doa. Menutup Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni mudah-mudahan Allah menutup akan aibnya, aib Muhammad Zain ni, pengarang kitab ni, dan mengampuni Allah Ta'ala akan dosanya, dosa Muhammad Zain ni. Itu doa. Jumlah daripada doa. Mungkin hak menulis doa ni adalah anak murid dia lah. Anak murid dia. Apakah hak pengarang kita nak kata? Yang dia kata tadi, dan ada pun kemudian daripada itu maka akan berkata hamba. Apa hak dia nak kata? Ni hak dia nak kata ni. Dia panggil maqulul qaul. Qad ra'aitu fi hadza zamani ahlal jawi minal qusuri fit talabi bil arabiyyah fa'aradtu an atarajjama kalamal imamil fadil al-wara'i Abi Abdillah Muhammad bin Yusuf As-Sanusi Al-Hasani radhiyallahu anhu al-musamma bi ummil barahin bilisanil jawi ma'a idahi ma'anih bima attala'tu alaihi minasyarahi wal hawamishi wa dhamamtu ilaihi ba'dal fawaidillati yahtaju ilaiha. Maksudnya, katanya pengarang rahimahullah ta'ala, maka lagi akan berkata hamba yang fakir, yang hina lagi fana, hamba nak katanya, sungguhnya telah aku pengarang, iaitulah Syekh Muhammad Zain tadi. Sungguhnya telah aku melihat, aku tengok pada zaman ini, iaitu pada masa pengarang kita itulah, yang mana karangan kitab ni selesai pada 1170 Hijrah. Kita sekarang 1445 ke 6? 7. 1447 Hijrah. Jadi masa dia tu 1170. Berapa ratus tahun kira-kira tolak sendiri. Lebih kurang 200 tahun lebih dah kita ni. Jadi dia kata ketika di masa dia, aku tengok, aku lihat
akan orang Jawi, orang Melayu, kita semua di zaman dia ni, orang kulit, orang Jawi. Orang Jawi daripada Malaysia ke Indonesia ke Thailand, Fatani ke, itu orang Jawi. Jadi dia duk tengok, dia duk perhati, tengok orang-orang Jawi ni, apa hak dia lihat? Dia lihat orang-orang Jawi pada zaman ini, pada zaman dia tu daripada kesingkatan. Apa makna? Artinya daripada akal pada belajar dengan bahasa Arab. Singkat daripada akal pada belajar dengan bahasa Arab. Makna kata dia duk perhati tengok orang-orang Jawi di masa dia dulu nak belajar kitab-kitab Arab ni, tak berapa nak sampai. Tak berapa nak pandai. Tak berapa nak reti bahasa Arab ni. Itu zaman dia. Apatah lagi zaman kita sekarang. Lalu tu, maka aku kehendak aku terjemahkan akan karangan imam yang lebih lagi warak. Lalu tu aku pun nak terjemahlah. Manakala aku tengok kepada bangsa-bangsa aku, orang-orang Jawi sana, kerana dia ni duk mengajar di Masjidil Haram. Duk mengajar di Masjidil Haram sana tu, di Mekah tu. Jadi dia duk tengok kepada orang-orang kampung dia, teringat kepada tanah air Jawi dia. Lalu tu bagaimanakah anak-anak cucu kita lagi akan datang tu? Kitab-kitab Arab tak pandai nak tengok sendiri, nak mengaji apa semua. Lalu tu dia kata, aku pun kehendak nak terjemahkan satu karangan bagi imam yang mempunyai kelebihan, lagi pula orang tu adalah orang yang warak. Siapakah orang tu? Iaitu Abu Abdullah. Kunyahnya, gelaran dia Abu Abdullah. Nama tuan bagi karangan hak dia nak terjemah daripada Arab kepada Melayu tu, nama dia Muhammad namanya. Nama Muhammad. Tuan bagi kitab Arab hak dia nak terjemah kepada bahasa Melayu dalam bahasa Jawi ni, nama dia Muhammad. Anak kepada Yusuf. Yakni dengan maknanya Muhammad bin Yusuf Sanusi. Nama negerinya, negeri hak kitab dia nak terjemah daripada bahasa Arab tu. Muhammad Yusuf As-Sanusi. Hasani bangsanya. Orang itu tu pula, Muhammad bin Yusuf As-Sanusi itu keturunan Rasulullah daripada jalur Hasan. Hasani. Keturunan Rasulullah. Jalur cucu Rasulullah Hasan. Yang redha Allah Ta'ala daripadanya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala meredai Syekh Sanusi tadi tu. Syekh Muhammad Yusuf As-Sanusi tadi tu. Yang dinamai karangannya, karangan Syekh Muhammad Yusuf As-Sanusi Al-Hasani itu. Karangan dia nama apa dia? Hak kitab Arab dia nak terjemah tu. Namanya ialah dengan. Dinamakan karangannya dengan. Bukan iaitu tu. Dengan. Mudah-mudahan yang betulnya dengan. Bukan iaitu. Sebab dalam bahasa Arab di atas tu, bilisanil jawi. Apa ni? Bi ummil barahin. Al-musamma bi ummi. Dengan. Bi itu dengan. Jadi terjemah. Hak di sini dia kata iaitu. Mudah-mudahan yang betulnya dengan. Yang dinamakan karangannya, karangan tersebut, hak dia nak terjemah ni daripada Arab. Karangan kita tu nama dia Ummil Barahin. Matan Ummul Barahin.
Matan Ummu Barahin ni ayahanda yang dirahmati oleh Allah, ibu yang dikasihi oleh Allah Ta'ala. Kitabnya kecil sangat. Kecil lah. Matan Ummu Barahin ni kecil. Jadi kitab tu ramai ulama-ulama yang mensyarahkan. Ulama memperluaskan makna daripada kitab hak asalnya kecil. Lalu ramai ulama, beberapa ramai ulama yang mensyarahkan kitab hak nama dia Matan Ummul Barahin. Jadi Matan Ummul Barahin tu kitab karangan Al-Imam Muhammad bin Yusuf As-Sanusi. Nama dia kitab Matan Ummul Barahin. Ataupun dikenali juga dengan Matan Sanusi. Imam Sanusi ni, Muhammad bin Yusuf ni, dia orang Morocco. Maghribi. Sanusi tu bukan nama tu. Gelaran bagi tempat tinggal dia, tempat lahir dia di Morocco, nama dia Kampung Sanusah. Tapi kita bunyi nama tu sedap Sanusi, pakai kira beri nama Muhammad Sanusi, Ahmad Sanusi. Padahal Sanusi itu nama kampung. Nama kampung. Seolah-olah dalam bahasa Melayu kita letak anak kita Ahmad Johan Setia. Jadi gitu. Dia beri nama kampung. Tapi oleh kerana dia bahasa Arab, bunyi Arab tu, kita pun letak Imam Sanusi, Imam Sanusi. Bukan nama dia tu Sanusi tu. Nama bagi kampung dia. Nama bagi kampung dia. Tapi tak apalah, kita ambil berkat dengan Imam Sanusi tadi tu. Baik. Jadi Imam Sanusi ni ayah-ayah semua, dia lahir pada 832 Hijrah dan wafat pada 895 Hijrah. Itu tuan bagi kitab Matan Ummul Barahin. Jadi daripada kitab tu dia nak terjemah ni. Jadi dia terjemah tu dengan bahasa Jawi. Dengan bahasa Jawi lah. Supaya mudah difahami. Serta aku nyatakan maknanya, makna bagi terjemahan aku, hak aku ambil daripada asal kitab Ummul Barahin tu, aku nyatakan maknanya, aku perikutkan dia dengan huraian-huraian, dengan barang yang aku lihat, daripada catatan-catatan yang aku lihat akan dia, akan catatan-catatan akan barang, pada setengah daripada beberapa syarah dan setengah daripada beberapa hasyiah, dan aku himpunkan kepadanya, kepada ini kitab hak aku terjemah, setengah daripada beberapa faedah yang berkehendak kepadanya, kepada faedah. Jadi katanya pengarang kita, aku nak terjemah daripada kitab Arab hak namanya Ummul Barahin, aku nak terjemah dalam bahasa Melayu. Lalu tu bukan sekadar terjemah sahaja. Yang Arab jadi bahasa Melayu, bukan. Aku syarah pula. Huraian daripada kitab kecil Matan Ummul Barahin tadi, aku syarah pula. Aku nyatakan maksud-maksud dia. Aku nyatakan huraian-huraian apakah yang dimaksudkan dengan perkataan ini satu demi satu. Aku nak hurai satu-satu. Sebab itu cuba-cuba ayah tengok. Ayah tengok pada muka surat 7. Pada muka surat 7. Telah berkata yang empunyai karangan. Bismillahirrahmanirrahim. Dia pun hurai. Dia hurai bismillah tu. Hak asal pengarang Ummul Barahin, Bismillahirrahmanirrahim tu. Hak tu. Lalu tu dia hurai tu. Hurai kullu amrin zibali. Tu semua huraian dia. Hak asal kitab Matan Ummul Barahin yang dalam kurungan tu. Hak bawah dia tu huraian pengarang kita. Muka surat 8. Alhamdulillah
hingga akhir tu. Itu kitab Matan Ummul Barahin. Hak Imam Sanusi. Bawah dia tu semua tu huraian pengarang kita. Jadi setiap perkataan dalam kitab Matan Ummul Barahin dia hurai satu. Asal perkataan dalam kitab Matan Ummul Barahin itu pendek aja. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai. Tapi tak, pengarang kita hurai. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Dia hurai satu-satu. Di muka surat sebelah pula. I'lam. Dia hurai pula sampai akhir. Jadi asal kitab matan tu pendek-pendek. Jadi pengarang kita ni terjemah daripada kitab Arab tadi kepada bahasa Melayu, hurai pula satu demi satu maksud daripada perkataan yang dinyatakan di dalam kitab Matan Ummul Barahin bagi Imam Muhammad Yusuf As-Sanusi tadi. Ini dia panggil kitab syarah. Jadi syarahan-syarahan tersebut diambil daripada kitab-kitab Arab juga. Dia tengok dalam kitab Arab, dimasukkan dalam kitab beliau. Dalam hasyiah, dia masukkan dalam kitab dia. Dan dia tambah dengan beberapa faedah-faedah, yang mana faedah itu menjadi suatu kepentingan kepada kita. Begitu. Baik. Ini dia nak ceritalah. Jadi siri kita pada malam ni menyatakan tentang berkaitan dengan pendahuluan. Kita tak masuk lagi dalam isi kitab kita ni. Katanya pengarang rahimahullahu ta'ala, liyantafi'a bihil mubtadi'una wasammaituhu bidayatal hidayah. Yang bermaksud, kerana sebab apa pengarang kita iaitulah Syekh Muhammad Zain Al-Faqih Jalaluddin ni, dia menterjemahkan di dalam bahasa Jawi, dalam bahasa Melayu. Asalnya kitab tu Arab. Sebab apa? Kerana memberi manfaat dengan terjemahan daripada Arab kepada Melayu hak dia buat ni, mudah-mudahan memberi manfaat kepada segala orang-orang yang baru belajar. Supaya orang-orang yang baru belajar, orang-orang yang tak mampu lagi baca kitab-kitab Arab, maka rugilah kita tak ambil manfaat daripada kitab-kitab Arab. Maka supaya kita orang Melayu ni juga faham, supaya kita semua dapat ambil manfaat daripadanya, maka diterjemahkan di dalam bahasa Melayu. Moga-moga diambil manfaat kepada anak cucu generasi yang akan datang daripada tanah air kita Melayu, Malaysia, Fatani dan juga Indonesia yang tercinta. Ini dia kasih kepada generasi-generasi akan datang. Dia tak pentingkan diri dia. Sebab tu ulama-ulama dulu, walaupun dia mengaji di Mekah sana, tapi di tanah air dia tak tinggal. Dia tak tinggal kepada bangsa dia, kepada anak cucu keturunan dia. Dia ingat. Lalu tu dengan cara dia mengarang kitab-kitab dalam bahasa Melayu kita. Baik. Ada sikit lagi tu. Azan dululah. Azan dulu. Sikit lagi.
Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa sammaituhu bidayatal hidayah, dan aku namai akan dia, akan ini terjemahan yang asalnya daripada kitab Arab. Lalu tu aku pernamakan kitab ni dengan nama dia Bidayatul Hidayah. Jadi pengarang kita pun letak nama lah. Nama bagi kitab ni supaya mudah orang yang nak belajar. Kalau tidak, tak temu cari. Pergi kedai buku. Nak kitab hak di Masjid Johan Setia tu. Selasa minggu pertama nak kitab tu. Nama kitab apa? Tahu tak ada nama. Tak boleh lah. Sebab tu diletak nama. Jadi nama kitab ni Bidayatul Hidayah. Jadi tuan-tuan ayahanda kalau yang nak beli sendiri, bila sebut Bidayatul Hidayah di tuan kitab, hak jual kitab, dia akan bagi kitab hak Imam Ghazali. Dia tak bagi kitab ni. Kena sebut lain. Bidayatul Hidayah hak tauhid. Kena sebut gitu. Baru temu kitab ni. Kalau sebut Bidayatul Hidayah, sinonim nama tu karangan Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Tapi kita bukan hak tu. Kita ni hak versi tauhid. Imam Ghazali tu versi tasawuf. Lalu tu di doa sikit, ja'alahallahu khalisatan liwajhihil karim. Telah menjadi oleh Allah Ta'ala, yakni mudah-mudahan Allah Ta'ala menjadikan hal keadaannya ini, terjemahan ni, mudah-mudahan Allah jadikan tulisan ataupun terjemahan dia ni tulus ikhlas bagi zatnya, zat Allah yang maha mulia. Jadi pengarang kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan apa yang dia tulis ni, apa hak dia nak sampaikan kepada anak jawi keturunan dia, generasi-generasi akan datang termasuk kita semua ni, hak dia tulis semua ni ikhlas semata-mata kerana Allah. Ni doa dia. Dia doa kepada Allah Ta'ala. Maka doa ni diterima oleh Allah. Kerana kata Imam Malik, siapa-siapa yang menulis, yang mafhumnya siapa-siapa yang menulis satu-satu karangan, satu-satu kitab yang ianya adalah semata-mata kerana Allah, maka alamat tandanya adalah kitab tu dikekalkan oleh Allah. Dengan bahawa orang duk belajar kitab tu, tak putus orang mengaji kitab tu. Maka di antara tanda alamat ikhlasnya pengarang kita di doanya diterima oleh Allah Ta'ala, sehingga kepada hari ini, walaupun telah beratusan tahun umur kita ni, masih lagi dipelajari sehingga kini. Hak kita sekarang ni di zaman moden dah orang panggil. Zaman milenium, zaman wawasan 20 berapa tak tahulah. Jadi masih lagi kekal. Duk mengajar, duk belajar, masih lagi orang menjadikan selibus pengajian di masjid-masjid, di surau-surau, apatah lagi di tempat-tempat pusat-pusat pengajian di pondok-pondok dan pasantren-pasantren. Ni terangkat doa dia. Bijahi sayyidina Muhammadin alaihi, bijahi sayyidina Muhammadin alaihi afdalus salati wa atammut taslim. Dengan kebesaran, yakni pengarang kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah Ta'ala menjadikan kitab hak dia tulis ni ikhlas. Jadi mudah-mudahan doa tadi tu, hak dia doa tu dengan kemuliaan, dengan kebesaran penghulu kita. Minta kepada Allah dengan bertawassul pangkat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ini dia panggil tawassul. Minta kepada Allah, bukan minta kepada Rasul, bukan minta kepada Nabi Muhammad.
Minta kepada Nabi Muhammad, makna kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah manusia, bukan Tuhan. Tapi ini nama dia tawassul. Tawassul ni bukan minta kepada makhluk, minta kepada Allah. Tapi dengan berkat, kemuliaan, pangkat, hak ialah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu merupakan makhluk ciptaan Allah yang paling afdal sekali. Tidak ada ciptaan Allah yang boleh mengatasi kemuliaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak ada. Hatta malaikat Jibril alaihi salam, kalau dinisbahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mulia Nabi kita lagi. Afdalul makhluk alal itlaq. Seafdal ciptaan Allah semata-mata ialah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita umat Nabi Muhammad. Maka kerana kemuliaan yang ada pada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, kita umat pun Allah Ta'ala muliakan dibandingkan daripada umat-umat yang terdahulu. Alhamdulillah. Walaupun kita tak pernah di zaman kita berada di alam arwah, ya Allah, jadikanlah aku ni daripada umat Muhammad, jadilah aku ni daripada umat Rasulullah. Kita tak berdoa pun. Tapi Allah Ta'ala pilih kita dalam kalangan hamba Allah yang ramai-ramai daripada kalangan umat Nabi-Nabi terdahulu. Allah pilih kita menjadi umat Nabi Muhammad yang semulia-mulia ciptaan Allah, yang tidak ada lagi tolak bandingnya. Ni kena syukur. Kena syukur pada Allah jadi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi pengarang kita bertawassul. Sebagaimana doa dalam khutbah Jumaat kita itulah. Jumaat khutbah kedua tu ada nama tawassul di situ. Tawassul. Jadi bertawassul dengan kebesaran penghulu kita Nabi Muhammad yang terafdal mengucap selawat dan terutama mengucap salam kepadanya, kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Dan tiada daya pada perbuat maksiat, tidak ada upaya pada nak melakukan maksiat, dan tiada upaya pada nak membuat taat, melainkan semua itu adalah dengan Allah Ta'ala yang maha tinggi lagi yang maha besar. Wala haula wala quwwata illa billah. Tidak ada upaya pada nak meninggalkan maksiat, tidak ada upaya pada nak melakukan ketaatan kepada Allah, melainkan semua itu dengan taufik dan juga hidayah, pertolongan daripada Allah yang maha tinggi lagi yang maha besar. Habis itu ini tamatlah pendahuluan bagi pengarang kita, iaitulah Syekh Muhammad Zain Al-Faqih Jalaluddin rahimahullahu ta'ala. Seterusnya barulah masuk hak karangan Imam Sanusi. Lalu tu dia kata telah berkata yang empunya karangan, iaitu Imam Sanusi, matan bagi Ummul Barahim. Mula-mula dalam kitab tu dia mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Baru masuk perbicaraan kita insya-Allah pada bulan hadapan. Wallahu a'lam wa ilmuhu wa atam. Jazakumullahu khairan jazak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.